Wadap du, Apek. Apek, apa benda sekarang ni? Ada misi apa pula sekarang ni? Tak tahulah. Apa benda ni? Kata nak jadi profesional. Ni kita ni pekerjaan polis Evo ni. Okeylah. Dah lah, aku nak balik dulu. Aku nak ronda-ronda apa semualah. Bye. Wadap tu. Mana kereta aku, mana kereta. Kenapa korang panggil aku dekat sini? Ada apa-apa hal ke? Hang tak tahu ke? Sekarang ni ada penjenayah dah bawa lari kita punya tuan. Dan aku rasa penjenayah tu bukan biasa-biasa. Disebabkan penjenayah tu sanggup bawa lari lintang pukang dan dia siap bawa pergi ke Thailand ke Siam ke. Yang tu teruk sangat tu, real. Itu teruk sangat tu. Okey, sekarang ni apa yang kita perlu buat sekarang ni? Apa benda ni? Untuk pengetahuan aku kan, Arissa dia boleh hack apa kata kita tengok CCTV sahaja. Boleh katakan idea kau ni boleh katakan bernas juga. So sekarang ni kau bagi tahu aku Arissa dekat mana? Arissa aku rasa dekat atas tadi. Masa aku lalu kat sini kan, aku ada terjumpa dia. So apa kata kita tanya Arissa dulu. Jom. Weh, Arissa, hang boleh tak buat hacking sistem ke apa ke? Tahu tak sekarang ni kan ada orang kata misi yang sangat penting, iaitu kita kena menyelamatkan kita punya ketua Evo kita, iaitu Tuan Nish. Aku rasa aku boleh ni. Tunggu sekejap, aku hack sekejap. Okey, kita tengok ni. Yang ni saya dah hack dah ni. Okey, bagi aku tengok sekejap. Okey, dekat sini dia cakap kan, dekat sini dia bawa lari. Dan dia bawa lari, lepas tu dia terus keluar daripada Brookhaven pergi ke Lystopia. Lepas tu dia pergi ke Bloxburg. Lepas tu dia balik ke Brookhaven balik. Lepas tu dia bawa lari dekat markas je lah. Okey, sekarang ni engkau teruskan duduk dekat sini. Aku, Apek dengan Amon, aku akan teruskan cari dia. Kau tunggu dekat sini, hack sistem. Lepas tu apa-apa engkau cari je lah. Apa-apa orang kata walkie talkie. Lepas tu apa-apa kau roger je. Engkau hack dulu sistem apa semua. Nanti bagi tahu kami. Okay, so Nish pula. Amon, Apek, jom. Okay, go. Aku dah masuk. Aku duduk dekat orang kata weh. Aku duduk dekat belakang. Okay, go. Sekarang ni kita kena cari lokasi ni. Cari lokasi ni yang bukan orang katakan senang ni. Jap. Sabar dulu. Kita kena cari perlahan-lahan. Mula-mula kita cari dekat sini. Okay. Go. Kita periksa dekat sini. Go. Turun. Go. Aku pun nak ikut kau. Mana tak silap aku kan. Okay. Korang cuba cari dekat kawasan sana tu. Biar aku sahaja yang cari dekat sini. Okay. So okay. Dekat sini macam tak ada apa-apa sangat. Okay. Ini macam tak ada apa-apa sangat. Okay, kat sini pun tak ada apa-apa sangat. Okay, real. Okay, dekat sini clear. Okay, di sini clear. Okay. Okay, dekat sini clear. Tak ada apa-apa hal sangat mencurigakan. Okay. Jom, aku rasa kita boleh proceed dah ni. Sekejap. Ada panggilan lah. Arissa cakap mereka berada di bot itu. Bot mana ni? Yang tu ke? Loh, maksudnya betul lah kita jejak ni kan. So maksudnya, okey jom. Kau panggil Iman. Lepas tu kita gerak sama-sama. Jim, aku pergi lo. Tadi cakap nak gerak sama-sama. Tak apa, aku pergi lo. Okay, go. Okay, go. Kejap. Ada orang ke kat sini? Weh. Jangan gerak. Jangan membuat apa-apa tindakan yang bodoh dekat sini. Sekarang aku tak nak apa-apa berlaku dekat sini. Apa-apa yang peperangan pun aku tak nak ada dekat sini. Sekarang baik engkau menyerah saja. Aku nak cakap engkau ni menyerahkan saja. Sebelum aku tembak ni, bersepai kepala hang dekat sini. Real aku cakap, real. Kalau aku tak nak, hang nak buat apa?
Tak guna. Engkau polis Evo tu kan, yang paling bocah tu kan. Ha? Engkau datang dekat sini, engkau nak buat kacau. Lepas tu, kau ingat cara tu dah settle? Ha? Apa lagi? Perang lah! Kau betul-betul mencabar aku kan, sial. Okey, baik. Mari. Nak tangan kan? Nak tangan kan? Ha? Oh, okey. Baik. Oh, kau nak tangan kan? Mari. Oh, uish. Padu ni. Uish, padu. Aduh. Wah! Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan membuat apa-apa tindakan yang gila dekat sini. Engkau dah kena tangkap dengan aku. Baik engkau menyerah. Engkau menyerah sekarang. Okey, kau duduk kat situ, tepi situ. Okey. Oh ya, aku nampak pistol dia tu. Ada pistol tu. Budak pula, weh. Hang bawa pistol tadi? Geram pula aku. Hang bawa pistol tadi? Silap. Dia. Bawa pistol? Okey. Mantap. Dah. Belah. Sebab dia, aku rasa dia guna shotgun tu. Tapi kalau aku pergi kat tu betul lah tu. Dia buat shotgun. Sebab tu lah aku tak guna benda ni. Tak pergi kalau pula pergi. Okey, aku rush terus tanpa bercakap. Tanpa bercakap. Padat muka kau. Memang mendapat lah. Okey, sekarang ni aku nak cari bos dia. Dekat mana? Bos dia dekat mana? Hang baru sampai. What the hell? Lama gila. Okey, macam ni lah. Aku nak pergi cari bos dia sekejap dengan kita punya Tuan Presiden. Presiden pula. Tuan kita punya polis Evo. So sekarang ni engkau turun bawah. Engkau angkat budak tadi tu. Budak tadi tu pergi ke balai polis. Engkau kurung dia dekat situ. Sementara aku pergi lawan dengan bos dia. Sebelum tu kau naik kereta tu, kau tinggal je aku. Sebab saya aku akan naik Grab. Sagi pandai lah aku panggil sesiapa kan, geng kita kan. So kau bawa sekali dengan ni budak ni. Kau kurun sama. Lagi satu kau bawa lah Ibu yang lain tu, Iman. Bawa. Kau ni boleh diam tak? Tolong lepaskan aku. Kalau tengok dekat situ, itu kan sekejap. Berhenti. Jangan buat perkara yang bodoh dekat sini. Aku tak nak apa-apa berlaku dekat sini. Dan kau lepaskan tuan aku. Kau lepaskan sekarang. Lepaskan sekarang. Aku tak nak berniat jahat dekat sini. Dan aku tak nak ada orang jahat seperti kau. Kau belah sekarang. Apa? Tak nak berniat jahat dekat aku? Lepasi aku dulu lah. Bukan senang nak dapat kau punya tuan ni. Sekarang ni kan, aku nak bawa kau punya tuan ni pergi dekat aku punya kos. Bukan kos lah, tuan sendiri. Kau ni dah bergil tu tak? Kau dah bergil. Wow. Sekejap. Sabar, real. Sabar. Tak, kita boleh bincang kan. Apa benda tu main sniper tu? Apa benda main sniper tu? Sekarang kau dah game over. Sekarang ni aku dah tak boleh buat apa-apa dah ni. Okey. Sekarang ni kau nak sangat main aku. Baik, aku main dengan kau. Sekarang.